Macam tak percaya je besok aku punya flight. Besok pagi. Tapi kali ni aku tak overnight lah. Macam sebelum ni kan aku ambil flight yang awal pagi gila. Kali ni aku ambil memang terpaksa ambil yang lambat sikit sebab time tu harga agak murah sikit. So belum apa-apa lagi aku nak kena packing barang, nak apa benda kan. Masa aku malas tu nak packing barang. Jadi kalau nak travel ni, packing barang tu paling malas sekali. Lagi satu, belum lagi travel, kau dah spend banyak duit. Kau beli macam-macam. First, kau beli ni. Untuk kasut macam kalau kau dalam air kan. So lagi selesa lah kalau kau nak pijak pasir kan. Tak adalah lekat pasir kat kaki kau. So pakai ni, kasut ni. Lepas tu yang ni, waterproof bag. Yang ni 10 kilo punya. Ini pun baru semalam sampai. Nasib lah on time. Yang ni lagi satu. Yang ni kalau ikutkan besok baru sampai. Tapi tak macam mana entah tadi tengah hari macam tu. Dalam petang macam tu dia tulis out of delivery. So aku kata alhamdulillah, kata sempat jugalah aku nak pakai benda ni. Kalau tak aku nak guna macam mana kan. Kalau aku dah sampai sana, tak adalah guna. So aku beli ni je. Yang ni ada 6 sachet. So ada 6 paket kecil. So just call pancung, letak dekat dalam cawan. Lepas tu kau letak air panas, dah kau boleh minum. Tu je, simple. Tak letak gula apa kan. So sebab tu aku buat ni. Sebab mana kan aku travel pun dalam 6 hari macam tu, nak pergi ke tempat yang aku nak pergi tu. So aku standby benda ni, air ni. So macam pagi tu tak adalah aku nak kena pergi kedai minum ke apa kan. Just minum air ni je lah. So jimat macam tu lah. Tak tahu lah, kalau aku nak pergi minum kat luar pun boleh je. Tapi lebih prefer kalau boleh, selagi boleh jimat, kita jimat macam tu. So aku beli macam ni. Bukan dekat member dia, bukan dia staff nanti. Nampak ni saya tak tahu berapa. Baik. The next morning.
So pagi ni kita jogging dulu. So hari ni genap lah umur aku yang ke sekian. So yang tahu je tahu. YTJT. Yang tahu je tahu kan. So aku celebrate simple je untuk tahun ni. Aku travel jauh sebab tahun lepas aku dah cuba Sarawak, and then tahun ni aku nak travel pula dekat Sabah. So aku buat celebrate party kecil je untuk diri sendiri. So kita Grab tadi. Sebenarnya tadi kau tahu tak, kedai tu nak kedai kek tu dekat nak tutup kat pukul 10 dah. Aku tengok pintu dah close sebelah dia, sebelah dia open. Sen aku pergi, and then nasib lah kedai tu still lagi buka. So aku boleh lah beli kek. So ini lah kek dia. So aku request dia dulu at Happy Tomato. And then ni aku top up dekat pasar Filipin, kat pasar tadi, nasi goreng daging, and then dengan air mangga. So itu saja untuk celebration untuk aku punya birthday tahun ni. So sekarang dah pukul 12. Happy birthday untuk diri sendiri. So kita celebrate dengan kek tadi.